Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Puteri Dana Fazira binti Muhammad Farid Faizal dari SMK Said Hussein, kod sekolah saya REA 0078. Hari ini saya akan berkongsi tentang 5 ciri murid sejahtera dalam Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035. 5 ciri murid sejahtera yang pertama ialah beradab, iaitu berbudi bahasa dan juga berakhlak mulia. Yang kedua itu berilmu, berfikir secara kritis dan juga kreatif. Yang ketiga berkemahiran, menguasai kemahiran secara praktikal dan insaniah. Dan seterusnya ialah berdaya tahan, iaitu cekal dari segi fizikal, mental dan juga emosi. Dan yang terakhir ialah berkeyakinan, iaitu yakin diri dan berani mencuba. Apabila kelima-lima ciri ini diamalkan, maka murid akan menjadi lebih berdisiplin dan juga bertanggungjawab, dan sekolah juga akan menikmati suasana yang positif dan juga cemerlang. Kesimpulannya, 5 ciri murid sejahtera ini sangat penting untuk generasi yang seimbang dan juga berkualiti. Sekian, terima kasih.